Fungsi utama Suhakam adalah mempromosikan kesedaran hak asasi manusia. Tuan-tuan, pelarian ini yang berada dalam negara kita, mereka tidak mendapat hak kemanusiaan, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab mereka hanyalah transit sahaja dalam negara kita. Sebab itu kerajaan kita tidak boleh menyediakan hak-hak kemanusiaan terhadap pelarian. Sebagai contoh, penempatan melibatkan pelarian ini tidak ada dalam negara kita. Di mana pelarian-pelarian ini tinggal? Pelarian-pelarian ini tinggal di merata-rata dalam negara kita. Di setiap negeri boleh kata ada pelarian. Mereka tinggal di kampung, di bandar, di taman, di kawasan-kawasan setinggan. Mereka ini, tuan-tuan, tinggal di mana-mana saja. Sebab apa? Sebab negara kita tidak mampu untuk sediakan penempatan kepada pelarian. Negara kita bukan negara yang menandatangani hak pelarian, bukan menerima pelarian. Sebab itu negara kita tidak boleh berikan hak kemanusiaan berdasarkan penempatan. Begitu juga negara kita tidak boleh sediakan kepada mereka pendidikan yang formal. Sebab kita tidak terikat dengan pelarian ini, tuan-tuan. Adakah Suhakam tak tahu? Semakin lama pelarian-pelarian ini berada dalam negara kita, semakin lama mereka tidak mendapat hak kemanusiaan. Negara kita tidak boleh sediakan peluang pekerjaan kepada pelarian. Sebab apa? Sebab negara kita tidak terikat dengan undang-undang pelarian antarabangsa. Kalau Suhakam ini nak memperjuangkan hak kemanusiaan, apa yang Suhakam ini perlu buat, tuan-tuan? Suhakam perlu mendesak UNHCR di bawah PBB untuk segera hantarkan pelarian-pelarian ini ke negara ketiga. Apabila pelarian-pelarian ini sampai ke negara ketiga, mereka akan dijamin penempatan, dijamin peluang-peluang pekerjaan, dijamin pendidikan, dijamin kebajikan. Mereka akan dilayan sebagai manusia yang merdeka di negara yang menandatangani konvensyen pelarian ini, tuan-tuan. Ini yang sepatutnya diperjuangkan oleh Suhakam. Segera hantar ke negara ketiga. Hampa pernah dengarkah Suhakam duk desak UNHCR untuk hantar pelarian ke negara ketiga? Ataupun kalau pelarian dah tak ada dalam negara ini, Suhakam ini kurang fungsinya. Sebab itu mereka diam, tuan-tuan. Kita tak pasti, tuan-tuan. Suhakam lagi fungsi dia apa? Mengadakan pendidikan, seminar dan kempen kesedaran. Sepatutnya Suhakam perlu buat kempen kesedaran hantar pelarian segera ke negara ketiga. Ini yang Suhakam perlu buat. Dapat peruntukan, buat kempen segera hantar pelarian ke negara ketiga. Jangan biarkan pelarian berada dalam negara ini puluhan tahun. Ini peranan yang perlu dibuat oleh Suhakam. Bukan biarkan pelarian-pelarian ini berada dalam negara kita, menyusahkan rakyat bersepah dalam negara kita, duduk ikut suka mereka, buat kerja ikut suka mereka, berniaga, naik kenderaan. Ini menyusahkan rakyat, tuan-tuan. Apa fungsi Suhakam sekarang ini? Apa kempen kesedaran Suhakam sekarang ini? Apa kempen yang Suhakam buat untuk sedarkan rakyat Malaysia bahawa pelarian ini perlu segera dihantar ke negara ketiga? Ini yang kita nak bagi tahu. Ini Suhakam buat kerja apa? Saya nak bagi tahu dulu fungsi Suhakam. Apa yang Suhakam kena buat?